Pemimpin kerajaan Madani biadab sampai tahap derhaka. Demikian tegas seorang pemerhati yang mendakwa pemimpin kerajaan Madani terutama bukan sahaja gagal menunjukkan hormat terhadap institusi raja, malah seolah-olah sengaja mencabar titah dan teguran istana. Menurut pemerhati, isu titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung larangan penternakan babi serta teguran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah mengenai agihan peruntukan persekutuan memperlihatkan pola tidak konsisten dan seolah-olah memberi isyarat kegagalan dalam memuliakan titah institusi raja. Tambah pemerhati, jika kesilapan atau tersilap langkah berlaku sekali dua, ia mungkin boleh dianggap sebagai isu teknikal pentadbiran. Namun tegasnya, apabila kebiadapan berlaku berulang kali, ia mula dilihat sebagai satu sikap penderhakaan pemimpin kerajaan Madani. Pemerhati mendakwa cara kerajaan termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani isu-isu melibatkan istana kebelakangan ini membuka ruang kepada tafsiran bahawa wujud kecenderungan meremehkan titah atau melengah-lengahkan pelaksanaan walaupun perkara tersebut menyentuh sensitiviti institusi Raja-Raja Melayu. Pihak kerajaan suka untuk mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi ini soal kita akan santuni dan menghadap peduli Yang Maha Mulia kerana yang saya dapat kesan daripada tuanku itu kerana terlalu banyak keterlanjuran. Sementara itu, dalam isu cadangan pembukaan kandang babi di Selangor, rakyat melihat bahawa Sultan Selangor telah bertitah supaya tiada sebarang pembukaan kandang babi baharu dibenarkan di mana-mana kawasan dalam negeri itu. Namun masih ada pemimpin-pemimpin DAP yang mempertikaikan titah berkenaan sehingga memaksa baginda mengeluarkan penegasan terakhir atau full stop bagi menutup ruang perdebatan terhadap perkara tersebut. Bagi pemerhati, tindakan biadab berulang kali ini sekaligus membuktikan penderhakaan pemimpin DAP terhadap institusi diraja.